Jom, kali ni biar Bunny Grass bongkar 5 mitos yang orang selalu percaya pasal artificial grass. Nombor 1, hujan lebat mesti bertakung air. Ni bohong. Mesti sebab pasal tak reti pasang. Tu dia salahkan rumput pula. Macam Bunny Grass, kita orang buat groundwork padu-padu. Siap tanam paip saliran. Air tembus serap masuk bawah rumput. Nombor 2, panas terik boleh terbakar kaki. Rumput premium macam Bunny Grass ada UV protection. Suam-suam je. Nak kata panas melecur tu taklah, melainkan kena bakar. Budak-budak masih selesa lagi lari berkaki ayam. Nombor 3, susah nak cuci. Hauta je lebih. Korang tembak guna air hose atau water jet, terus kilat balik macam baru. Selain tu, rajin-rajin sikat biar gebu. Nombor 4, nampak plastik dan fake teruk. Ni ada banyak jenis ni. Yang nampak plastik tu maybe yang murah-murah tu kot. Rumput kita orang ada tona warna, siap kesan rumput kering, seiras rumput hidup. Nombor 5, jadi pot lepak lipas dengan lipan. Bawah rumput kita orang cuma ada pasir padat dan mik-mik. Tak ada tanah lembap atau daun opot. Serangga pun tak selera nak lipat. Kalau kawasan lembap, lepas tu banyak ada daun gugur tu mungkin je. Nak lagi ke? Korang kalau nak laman hijau kemas tanpa pening kepala, oja je Bunny Grass laju-laju, okey?